kita dapat menolak teori Darwin. Bahwasanya makhluk yang Allah jadikan ni baru. Kita ni baru. Kita bukan terevolusi. Krakatau meletup tu sebelum tu beribu-ribu tahun kan. Krakatau yang pertama tu meletup memang ada beribu tahun. Kalau ikutkan data Homo sapiens apa, masa tu yang tengok maksud manusia tak ada lagi. Tapi ada orang kata tu masa tu ada orang dok tengok. Itu bukan orang. Itu bukan insan. Itu adalah Homo erectus. Sebab kita ambil tarikh 46 ataupun 90,000 tadi. Kan sebelum tu ini ja'alu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak tu. Kalau ini alamu mala ta'lamu, maksudnya kajian saya mengatakan ini ja'ilun. Allah Ta'ala kata aku sekarang ini sedang menjadikan. Ja'ilun tu di present tense. Dia panggil isim fa'il. Kemudian dia pergi qalu, malaikat berkata qalu, jamak tu malaikah wa alih qalu, malaikat tanya Rabbul Jalil balik, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Rabbul Jalil, kamu nak jadikan lagi kah makhluk lain yang bertumpah darah dan bergaduh merosakkan bumi ni? Tengok, mereka guna hamzah. Ataj'alu fiha. Mereka tak guna perkataan hal. Kalau dalam bahasa Arab dia ada maksud. Kalau guna hamzah maksud lain, guna hal maksud lain. Tu dalam kaedah nahwu Arab. Jadi mereka ni dia tak guna hal. Hal taj'alu betul juga. Tapi dia guna ataj'alu. Apa bezanya hamzah dengan an? Kalau guna hal maksudnya makhluk yang tengah jadi tu dah ada dah sebelum tu. Madi dah ada. Tapi mereka tak guna hal. Mereka guna hamzah. Maksudnya makhluk yang Allah Ta'ala tengah jadi tu. Ataj'alu fiha. Mu nak jadikan lagi ke makhluk yang ni ada tu? Tak jadi lagi. Itu maksudnya. Tu yang ada orang tak faham tu. Oh, tafsir mana? Apa dia kata? Tafsir ma'ani Al-Arusil Baghdadi sebut benda ni. Jadi maksud dia sikit je. Di perbezaan dia sikit je kefahaman nahwu tu kat situ dalam ayat Quran tu, kita dapat menolak teori Darwin. Bahwasanya makhluk yang Allah jadikan ni baru. Kita ni baru. Kita bukan terevolusi. Sebab dia kalau ataj'alu nak jadikan hamzah tu. Lepas tu man orang kata, tu man tu mestilah berakal. Tidak. Man itu maksudnya berdiri atas dua kaki. Makhluk yang ada di tengah bergaduh tu juga berdiri atas dua kaki. Habis siapa yang berdiri atas dua kaki? Jin. Jin boleh terbang. Itu semua-semua kan? Jin kan? Ni makhluk betul. The real creatures ni. The real makhluk ni. Yang berdiri atas dua kaki, ada dua tangan, ada juga muka, hidung, mata dan sebagainya. Tapi dia bukan kita. Kejadiannya kejadian yang tidak sempurna. Akalnya tak cukup. Sebab tu Allah Ta'ala tak ajar dia sebelum ni. Dalam ayat seterusnya dalam surah Al-Baqarah kan, dalam ayat 30 dia kata ini ja'ala fil ardi khalifah. Dia tak sebut lagi apa nama khalifah tu. Tapi ayat 31 tu dia kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maksudnya dan diajarnya Adam itu semua nama-nama yang terdapat pada ketika itu di syurga. Maksudnya khalifah itu namanya Adam. Habis macam mana perlu tahu nama Adam? Sebelah alif tu kan dia kata wa 'allama. Waw itu ataf atau bersandar kepada ayat 30 tadi. Tak susah pun. Tak susah pun. Kita boleh faham, simple je.